Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak pergi ke Bekok lah. Kita orang dah lama tak pergi. Jadi tengok video ni sampai habis. Jom, let's go. Sekarang aku dah sampai dekat Bekok ni. Jadi aku nak cari tempat lah nak duduk kat mana. Aku tak tahulah kat sini kena bayar ke tak. Jadi kita nak pergi tengok lah. Jom, let's go. Kita nak pergi daftar dulu. RM10. So RM10. Assalamualaikum. Dari mana? Daripada Keluang. 2 orang je? Haa. Makanan ada bawa? Ada? Deposit kemasan lah. Price sampah ada bawa? Price number ada? Ada. 10 je. Okay. Keluarkan 10. Tu ambil deposit kebersihan. Ni nanti keluar-keluar? Nanti pulangkan, kita terima balik duit. Okey. RM10. Terima kasih. Tu ambilkan kasut. Sedia sampai pukul 5 Sampai 4.30 lah. 4.30 dah naik atas air. So sekarang kita nak cari tempat duduk. Tadi kena bayar deposit kebersihan RM10. Kalau kita bawa keluar semua sampah, kita akan dapat balik deposit.
Nakam? Wah, yang ada air. Ya. Macam di Saru. Kita nak cari tempat yang selesa untuk kita letak makanan. Really? Yes. We have like pen fish. Okey, sekarang aku dah dapat tempat untuk kita letak barang dengan makanan. Jadi aku duduk kat sini je. So aku punya barang. So aku nak explore dekat sini. Nak cari tempat yang mana betul-betul spot untuk kita mandi. Okey lah situ. Tak boleh berenang lah. Baik kan? Tapi kat sini okey lah. Tak ada orang. Tak ada orang sangat. Boleh lah ni. Batu ni tempat duduk. Tapi kawasan dia terhad lah. Sampai sana ada batu. Banyak batu. Aku rasa aku nak explore dekat dalam tu lah. Nak tengok. Sementara tu Kira boleh buat benda lain dulu lah. Bawa barang kat sini. Nak bawa barang dekat sini? Takkan nak letak atas sana. Oh, ada banyak ikan lah. Takkan nak letak atas sana. Oh, sini ada banyak ikan lah tu. Ada banyak ikan weh. Kat batu tu ada ikan. Tahu aku nampak ke tak? Okay guys, sebelum aku nak mandi ni, aku nak explore dulu dekat dalam ni. Aku nak tengok lagi tempat mana yang lagi best. So let's go. Kita nak lalu jambatan gantung. Boleh hiking.
Allah Akbar. Bestnya. Kita cuba masuk dulu kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Air dia paras lutut. Paras lutut. Aku rasa kat depan tu dalam sikit tak? Depan ni. Ni macam dalam sikit. Oh, banyak ikan lah. Ada ikan. Ada ikan. Tak tahu korang nampak ke tak? Aku rasa korang nampak ah. Banyak gila ikan. Oh, ni jalan ah. Aku dah sampai Peha. Dekat sini aku dah sampai Peha. Aku nak naik, aku dah pergi dekat tempat kira. Aku nak makan dulu. Kita makan dulu. By the way, kat sini boleh camping kalau korang nak camping. Korang kena bayar berapa ringgit Aku tak sure lah, tapi kena bayar. Tapi tapak ke camping mungkin dekat sana ada laluan dia. Lagipun aku pakai kamera waterproof punya casing. Sorry, casing waterproof. Tak boleh lah, air tolak.
pakai apa? Fresh. Rasa apa? Nyaman. Rasa nyaman. Bahasa Melayu. Melayu kita. Aku tak tahu ada dengar ke tak ni. Sebab kita pakai casing waterproof. Ni buka daripada pukul berapa tadi? 9 Aku rasa pukul 9 lah. 9 sampai 4.30 tadi. When dia tercakap. So kita nak enjoy dia punya moment. Environment kat sini. Air pun sejuk. Aku tak tahu korang dengar ke tak apa yang aku cakap. So aku harap korang dengar lah Kau kata sini. Bukan, aku kata sini. Aduh. Lagi satu. Satu lagi. Ada casing waterproof kan. Kita nak main panas. Back. Kaki dulu.
Okey je. Toilet dia. Ni tempat mandi. Okey, sekarang kita orang dah siap tukar baju. Jadi kita nak balik lah. Kita nak bagi balik kupon yang deposit kebersihan tu untuk dapatkan balik duit. Jom, let's go. Berat yang ni. Aduh ya Allah. Ya, terima kasih. Nama. Dia nak simpan dulu duit RM10. Okay, tekan je. Tekan. Berian. Bah, baru bah. Baru bah. Jadi, tadi lagi barang dah. Pergi sana lah. Air bawa depan lah. Nak minum. Kita dah nak balik. Kita dah siap. Kita dah dapat balik deposit. So, kita pun duit balik.